Hai, Assalamualaikum. Ni saya nak tunjuk pada korang semua anak-anak Lexus dengan Lion. Yang lain semuanya corak-corak batik macam ni kan. Yang ni ada seekor rare warna campuran mak dengan bapak dia. Yang ni anak jantan. Tapi kebanyakan anak-anak dia lain corak batik macam ni lah. Tapi ada lagi rare. Yang ni saya tunjuk video pada korang. Dua ekor ni. Yang ni yang orang ini kopi ori mak dia. Tapi dia jantan ya. Yang seekor lagi betina, warna gelap sikit yang ni. Sebelum ni ada dua jantan kopi ori mak dia ni, tapi dia belaga. Yang ni pun saya terpaksa pindah dekat arbal lain sebab dia belaga kan. Seekor lagi yang kopi ori macam ni juga mati. Cuma jantan ni je saya sempat selamatkan. Sebab tu dah saya pindah dekat arbal lain. Ni pun dia semakin sembuh dah, tengok kepala dia tu dah tumbuh bulu. Ni lah mak dengan bapak dia. Depan ni Lexus, mak dia, belakang tu Lion. Kalau korang nak tahu, Lexus ni anak kepada Leopard dengan Puteri. Lion tu pula anak kepada Jakpa dengan Masuri. Yang ni lah. Tengok, body padu dan tinggi kan. Corak dia pula memang unik. Kalau korang tengok depan-depan, warna dia tu ada campuran macam pelangi, macam berkilat, macam tu lah. Korang kena tengok depan-depan. Bapak ni muda lagi, tengok taji dia tu tak tumbuh penuh lagi. Kalau korang nak tengok umur ayam, korang tengok pada taji. Kalau semakin panjang taji dia tu, berumur lah ayam tu. Tengok mak dia ni. Mak dia anak kepada Leopard dengan Puteri. Kalau korang nak tengok ursi mak dia yang jantan, korang tengok Titan. Titan tu memang adik-beradik dia yang jantan. Kejap lagi saya tunjuk ya. Ni lah Titan. Tengok padu kan. Masa ni Titan muda lagi. Masa ni tak salah saya dia baru start berkokok. Tapi body dia dah padu kan. Kalau umur 1 tahun ke atas lagilah padu. Yang ni adik-beradik dia ni yang betina. Lexus. Tapi kalau korang nak tahu Lexus ni batch yang kedua tau. Batch pertama adik-beradik dengan Titan tadi Lunar. Yang tu saya dah jual. Titan pun saya dah jual sebab ada orang yang nak beli kan. Tengok memang tinggi dan padu kan Lion ni. Dia anak kepada Jakpa ni memang padu lah anak Jakpa tahu tak. Semua dulu keturunan Jakpa memang padu-padu dekat reban saya. Jakpa dulu body tinggi macam ni lah. Memang tegap lah Jakpa tu. Korang pergi tengok sendirilah video dia. Yang ni saya nak tunjuk anak dia yang belaga hari tu. Yang ni salah seekor anak jantan dia yang belaga dengan anak yang kopi ori warna dan corak macam mak dia tadi. Memang teruk lah dia belaga. Sampai adik-beradik dia seekor lagi yang